dan salam sejahtera. Okey, hari ni hari Minggu 5 Oktober 2025. Saya turun pergi menjala lama tak pergi menjala ni. Lebaran pertama jala tebing. Okey, dekat situ nampak ada yang bergerak-bergerak tu, rumput bergerak tu, biasa akan ada ikan dekat situ. Okey. Tengok lagi dekat mana rumput-rumput yang bergerak tu. Biasanya akan ada ikan lampam Jawa. Tengok lagi mana tempat-tempat yang bergerak tu. Situ ada juga, depan tu ada gerak. Tapi kat situ tadi yang gerak tu, tu. Okey, tu nampak tu, bergerak tu. Okey, kita campak kat situ. Kita tengok ada tak lampan Jawa kat situ. Sebab biasa ikan lampan Jawa ni dia makan daun. Rumput tu, rumput hijau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tunggu. Tunggu dia jatuh. Alhamdulillah ada ada ikan yang melanggar. Tapi tak tahu ikan apa. Sangkut. Ada 2 ekor nampak. Gerak tu nampak. Okey, alhamdulillah ada. Apa tu? Oh, talapia. Bukan lampan Jawa, talapia. Alhamdulillah, dapatlah untuk lauk anak-anak Alhamdulillah, rezeki talapia merah dan juga talapia hitam. Besar juga ni. Ingatkan lampan Jawa yang makan rumput tadi, rumput talapia. Allah. Allah. Okey. Ikan potok ni, ada seekor lagi tampam. Seluk. Ikan potok. Okey. Ada lagi tak gerak kat situ? Okey, situ ada gerak kat rumput tu. Kita cuba campak kat situ pula. Ada bergerak tadi. Cuba Bismillahirrahmanirrahim. Kita jala sekali dengan rumput tu. Sebab ikan duduk dalam tu dalam rumput-rumput tu. Tarik perlahan-lahan. Bagi dia jatuh. Sangkut. Kosong.
ada, tapi tak besar. Sampan Jawa. Okey. Alhamdulillah. Ada lampai yang Allah. Okey, baru sekali campak. Ha, tengok hasilnya. Baru sekali campak je. 2 kali campak ha ni hasilnya. Okey, jom kita pergi jala naik bot. Oh, saya campak sekali lagi kat sana tu, ada gerak-gerak tu rumput tu. Rumput tu ada gerak-gerak Cuba sekali lagi, kot ada ikan besar situ. Nampak macam ada ikan tu kat tu. Ni kat rumput tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, tak sampai. Rasanya kosong. Okey, tak ada, kita jala kat seberang sana tu. Ada satu tempat lagi. Oh, ada. Oh, talepia. Talepia merah, 3 ekor. Ingat tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada rezeki. Talepia merah. Ikan nyek-nyek. Nyek-nyek ni sedap goreng. Siapa yang biasa makan tu tahulah. Kecil-kecil pun padu. Ni ikan ni, anak umpai ni. Kita lepas balik. Alhamdulillah. Okey, jom kita pergi jual terus Kita pergi jual terus. Tak sangka. Tak sangka ada rezeki. Ke nak try campak lagi? Lantak lagi tu. Saya campak seberang ni. Saya cuba campak kat seberang ni pula. Tengok kat rumput-rumput tu ada ikan tak? Sawit tu. Cuba. Ada ikan seberang ni. Tapi pelepah sawit tu. Sangkut. Kosong. Oh, ada. Apa ni? Makang. Baik, ini sawit. Itu pun ada gitu, kan?
belakang. Belakang terbul. Last. Okay, last ni lah. Kita terus pergi jual. Last. Ini kalau jala dekat sungai lagi padu ni. Jala dekat sungai lagi padu ni. Kalau hasil dah macam ni, memang ikan pergi jalan-jalan sebab hari ni hari Minggu. Okay, saya cuba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit je nak kena. Angkut. Kosong ada tu, jom lah. Kasar bah, kasar. Alhamdulillah. Tak sangka ada ikan besar tu masuk tu, nampak berbuih-buih tu. Malas nak peredak tawakkal je lah. Haruan. Okay, ikan dah sampai dekat di pasar Ini ikan yang jala tadi. Tilapia, semua hidup-hidup Tilapia, ikan haruan tu sama harga je. Tilapia haruan sama harga je, 18 kilo. Okay, ngam. Dek, ayo, sekejap aku pergi.